Ada abang-abang semua sebagai owner, kita janganlah reti pakai sahaja. Kalau boleh kita retikanlah juga untuk menjaga. Bukan apa yang untung nanti abang, bukan saya. Tengoklah tu sendiri rupa fuel filter yang lama dengan yang baru. Beza bukan? Nampak macam tak ada benda tau. Nampak macam tak penting. Tapi benda ni mengelakkan motor abang-abang semua untuk semput-semput dan juga sengguk-sengguk. Lagi-lagi bila minyak nak dekat dalam package major service ni bukan fuel filter sahaja. O-ring fuel pump pun kita akan bagi sekali. Tukar o-ring fuel pump bertujuan untuk mengelakkan leaking ataupun berbau petrol. Kalau korang buka seat, korang ada berbau petrol, bermaksud kemungkinan o-ring fuel pump korang dah merekah ataupun koyak ataupun kembang. Okey, kita hampir selesai. Kerja-kerja yang susah, buka tutup bodi, kotak angin, belah kelas, kita dah nak hampir siap. Sekarang kita nak buka pula belah plug dia. Inilah dia sebab plug lama dan juga baru. Beza bukan? Nampak tak kepala tu dah jauh, dah longgar. Bukan nak cakap sebab plug lama tak boleh guna. Boleh, tapi api dia tu akan lebih jauh dan lebih tak fresh. Sebab plug ni kalau korang tak tukar, motor korang boleh jalan, boleh start. Tapi kalau korang tukar, lagi sedap bawa. Minyak hitam pun dah masuk. Jangan lupa kepada coolant. Kita bagi motor ni teguk coolant yang baru. Baru dah lebih fresh, lebih selamat. InsyaAllah jalan jauh, pergi balik kerja lebih selamat dan lebih yakin. Tak adalah sadai tepi jalan sebab panas. Senyum besar ke main belagak lagi tutup body tu senyum kan. Jom kita pasang pula barang-barang lain macam kotak angin dia. Sambungkan balik mana klip-klip yang kita dah buka, skru-skru kita dah buka, semua kita ikat ketat balik. Kalau tak ketat nanti angin bocor. Bila angin bocor nanti tak sedap bawa. Itu rupa air filter lama dengan baru. Beza kan. So sebagai konklusinya, major service ni melibatkan 3 sistem yang kita akan baik pulih. Sistem api, sistem air dan juga sistem udara. Bila kita servis 3 elemen ni, elemen air, api dan juga udara, insya-Allah performance tu akan tambah lebih baik. Korang sendiri akan rasa. Nak major servis RS atau RS korang juga? Simple je. Masuk kat bio kita orang, klik link, book slot korang, jumpa korang kat sini. Nak motor-motor lain pun ada juga. Jom kita dengar review daripada owner. Nama saya Afiq daripada Sungai Buloh. Saya ambil package major service RS 150. Total saya spend total RM614. Saya add on clutch plate dengan clutch impeller, air filter baru. Belum ni bawa rasa macam mengerang sikit lah. Lepas saya dah buat servis, macam lagi sedap lah. Boleh tarik lagi panjang lah. Alhamdulillah, mana-mana nak servis yang sama, boleh klik di bio. Book slot anda, jumpa anda di sini. Nick Motorsport, pusat servis terdekat kilang anda. Bye-bye.